Engkau ingat WeWork, co-working space startup, valuation 47 bilion US dollar sebelum IPO tahun 2019. Tak sampai 5 tahun, file bankrupt. Macam mana gegasi ini boleh runtuh macam domino? Model bisnes ini nampak power. WeWork sign sewa pejabat jangka panjang, renovate jadi ruang kerja moden ataupun co-working space. Lepas tu sublet jangka masa pendek kepada syarikat dan freelancer. Tapi inilah bom jangka masa. Kos sewa fix panjang, tapi customer boleh cabut bila-bila masa. So bila pandemik pukul, permintaan jatuh, occupancy susut, tapi sewa tetap kena bayar. Cash flow jadi kronik. Tahun 2019 WeWork cuba IPO. Masa tu hype gila lah. Tapi bila pelabur buka dokumen S1, tengok-tengok dia orang ni rugi bertimbun, governance pun ke laut. Nama ni dipanggil tech company, tapi rupanya bisnes hartanah berleverage tinggi. IPO ni pun terbatal. Valuation merudum dari 47 bilion US dollar ke single digit bilion bila SoftBank masuk untuk bailout. Itulah turning point yang pertama. Masa tahun 2023, angka dah tak boleh nak sorok. Dokumen Mahkamah New Jersey pun tunjuk aset sekitar 15.6 bilion US dollar, tapi liability cecah 18.66 bilion US dollar setakat 30 Jun. 6 ke 7 November tahun 2023, WeWork file chapter 11. Bukan untuk kedai, tapi nak restructure hutang dan sewa. Plan yang selamat, sokongan 92% penghutang, runingan balik kontrak sewa dan tutup lokasi yang rugi. Hasilnya perkhidmatan masa depan hampir 8 bilion US dollar. Pada 30 Mei tahun 2024, hakim luluskan plan. Hapuskan 4 bilion US dollar hutang, equity diserah pada penghutang dan ganti sistem. Pada 11 Jun tahun 2024, WeWork rasmi keluar bankrupt, footprint lebih kecil, hutang dipangkas dan membentuk kepimpinan baru. Dari sisi drama pula, Adam Newman ni yang founder lama ni cuba beli balik WeWork. Reuters sahkan tawaran lebih 500 juta US dollar. Ada kata lebih kurang 650 juta US dollar. Tapi laporan Wall Street Journal kata deal tu tak settle hutang yang terjamin, iaitu lebih kurang 4 bilion US dollar. Akhirnya hujung Mei tahun 2024, Newman tarik diri. Hari ni WeWork bukan lagi growth at all cost. Fokus dia lah untuk unit economics yang masuk akal. Kadar guna ruang, kos sewa dan kontrak yang seimbang. Moral cerita dia simple je, mismatch duration ataupun sewa panjang versus pelanggan jangka masa pendek, leverage tinggi, governance lemah. Cukup untuk merebahkan syarikat yang value dia pada ketika itu 47 bilion US dollar bila cycle bertukar. WeWork survive sebab berani potong hutang dan sewa. Tapi untuk kekal hidup, dia kena menang ke asas. Guna ruang, kawal kos dan kontrak yang seimbang. So aku tanya kau, kalau syarikat sebesar ini pun boleh jatuh, bisnes kau cukup solid ke nak survive cycle yang seterusnya? Komen kat bawah, aku nak dengar pendapat korang.